السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ini dapat sama-sama kita beriktikaf dalam masjid ini. Dan insya-Allah malam ini kita sambung lagi pelajaran kita dalam kitab Hisnul Muslim, perisai orang Islam. Hari ini masuk tajuk yang ke-25, iaitu salat istikharah. Muka surat 51. Muka surat 51 nota yang ada depan tu. Dalam muka surat 51 tu dia ada ajar satu doa, nama dia doa salat al-istikharah. Jadi doa ni merupakan berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Bukhari, juzuk ke-7, muka surat 192. Hadis ni hadis sahih, hadis Bukhari. Hadis riwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Daripada siapa? Daripada seorang sahabat nama dia Jabir. Qala Jabir ibnu Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata. Dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami salat istikharah. Istikharah ni untuk apa? Untuk memutuskan segala sesuatu fil umuri kulliha. Dalam segala urusan Nabi ajar supaya kita ni salat istikharah. Dia ngajar setara mana sungguhnya yang ngajar. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Sebagaimana dia mengajari kami surah Al-Quran. Dia mengajar kita cara supaya istikharah nak baca gapo ni serupa dia mengajar Quran kita. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu. Maknanya yang mengajar sungguh lah ni. Kata pengarang kitab Hisnul Muslim ni, syarah dia kata kama yu'allimuna surata bil Quran ayadullu ala shiddati i'tinaihi sallallahu alaihi wasallam bi ta'limil istikharah. Nak menunjukkan memang Rasulullah ajar sungguh-sungguh ni. Jadi bila benda ni Rasulullah ajar sungguh-sungguh, kita kena buat lah. Kita kena ambil cakna lah. Baik. Gapo Rasulullah ya? Rasulullah kata, "Idza hamma ahadukum bil amri." Apabila seseorang di antara kamu mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu. Ada benda kita nak buat ni. Nak buat ni. Lepas tu, فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ min ghairil faridah. Maka hendaklah melakukan salat sunat istikharah 2 rakaat. Hendaklah dia rakaat 2 rakaat hak ghairil faridah, bukan rakaat hak sunat. Maknanya dia kena semaya 2 rakaat, bukan rakaat wajib, iaitu semaya sunat 2 rakaat. Thumma liyaqul, lepas pada semaya sunat 2 rakaat tu dia kena baca doa-doa ni. Jadi bila kita ada gapo-gapo masalah, ada gapo-gapo urusan, contoh kita ni kereta rosak. Dah kereta punah ni nak baiki payah, nak jual, nak beli hak baru. Jadi duk mikir nak beli kereta gapo Contoh, ni nak beli kereta ni. Nak beli Toyota ko, Proton ko, duk mikir, semaya 2 rakaat. Semaya 2 rakaat, minta Allah Ta'ala tunjuk mak gapo hak molek kereta hak aku nak beli ni. Maka lepas pada kita istikharah tu, kata Imam Nawawi, idza man istakhara madha ba'dahu ma yansharihu sadruh.
Lepas dia istikharah tu, dia buatlah gapo hok hati dia rasa tenang nak buat. Setengah orang kata tunggu apa? Mimpi. Dia kata mimpi. Lepas tu, pak kata mimpi sodoh. Pak kata buat dok lah, bukan mimpi. Apa dia royak kena tunggu mimpi. Dok, bukan tunggu mimpi. Dia kata madha ba'dahu, buatlah selepas musmaya tu ma yang syarihu bihi sadruh, gapo hok hati dia rasa tenang nak buat. Serah berat awak hok ning lah, serah berat nak beli kereta Proton lah pada Toyota, beli Proton. Supaya juga nak bining. Mak mari tawan anak pocik ni molek ni. Patu kita pun yo kedok anak orang ni sesuai nikah dengan aku. Lama kan nikah jadi masalah. Tengok ke ayah berjuruh dia. Dah tengok ke dia pun berjuruh dah. Boleh ambil ke maya 2 rakaat. Maya 2 rakaat. Sudah maya baca doa ni. Lepas tu hati pun serah kene. Nikah weh tak apa. Dia nikah lah. Tapi kalau sudah maya berat weh. Lu nak menikah dengan dia serah bukan. Tak boleh pergi. Maya pula. Maya yang kedua tu. Royak gemuk, serah tak boleh pergi dengan dia. WhatsApp baru ni pun dia jawab, serah nyekik molek hati dia. Contoh, tak masuk. Tak masuk, tak sah, cari orang lain. Tu kaedah dia untuk istikharah. Jadi soalannya baca doa rano. Ni doa dia. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Apa terjemuh lalu mudah. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku astakhiruka, mintakmu pilih kat aku. Lah ni pilihan ni bukan aku pilih, minta tolongmu tolong pilih kat aku ya Allah. Bi ilmika, sebab mu ni ada ilmu, mu tahu. Mu tahu orang ni sesuai dok dengan aku, ke ilmu mu tu lebih pada aku, jadi aku minta tolong mu lah tolong pilih kat aku nya. Kalau ikut aku kak, aku kena dah ke dia nya, ikut aku lah. Baik. Tapi kalau ikut mu belum tentu. Yang kedua. Wa astaqdiruka biqudratika. Dan aku minta mu tolong takdir kat aku. Mu hak tentu takdir tu, jadi aku tahu mu kuasa tentunya, mu tolong tentu kat aku. Mu tolong pilih kat aku sebab mu ada ilmu, mu tolong tentu kat aku sebab mu ada kuasa. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku minta ngamung tu min fadlikal azim, daripada anugerahmu yang besar. Mungkin boleh wika orang gapo segala-galanya, jadi aku minta tolong mung belaka ni. Pilih pun mung, jadi pun mung, minta tolong mu jadi kalau molek kak, kalau tak molek kak tak usah jadi. Patu aku minta mu pada aku segala anugerah kelebihan dari sisimu. Bak apa? Aku minta kamu ni. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Sebab mu hak kuasa, aku tak ada kuasa. Mu kuasa, taqdiru wa la aqdir. Aku tak ada kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lamu. Mu hak tahu, aku tak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkaulah Tuhan yang Maha mengetahui segala perkara yang gaib. Orang tak tahu, mu tahu belaka. Jadi mu ni Maha mengetahui. Aku minta tolong mu lah, tolong pilih kat aku. Aku minta tolong mu lah, tolong tentu kat aku. Allahumma in kunta. Ni minta secara jelas ni. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra wa yusamma hajatah. Maksud dia apa? Ya Allah, sekiranya dalam ilmu mung, dalam pengetahuan mung, benda yang aku nak buat ni, royak apa nak buat tu? Wa yusamma hajatah tu maksud dia royak. Ya Allah, kalau ikut ilmu mung ni, aku nak bening dengan orang ni. Tu maksud dia. Tu kalau nak bening. Ataupun, ya Allah, kalau ikut ilmu mung, aku nak sambung ngaji ke universiti luar negara tu, sekiranya aku ngaji luar negara ni, khairul li, molek untuk aku. Fi dini, molek agama aku. Wa ma'ashi, molek dunia aku.
wa aqibati molek hidup aku, wa aqibati amri, molek segala ke apa urusan hidupku molek berlaku. Kalau aku buat gini molek kat aku, ajilihi wa ajilihi, loni kau akan datang molek, faqdur huli, mu tolong takdirkan benda tu berlaku untukku, wa yassir huli, memudah urusan aku untuk dapat benda tu, thumma barik li fihi, kemudian mu berkat kat aku dapat benda tu. Kalau bini kat contoh, ya Allah, sekiranya aku ni pergi menikah dengan orang ni, dalam ilmu mu nikah dengan orang ni molek agama aku, kau molek hidup aku, kau molek akhirat aku, kau molek learning, kau molek akhirat, kau molek. Kalau lagu tu lah ya Allah, tolong takdir biar aku boleh nikah dengan dia. Lepas tu biar mudah urusan aku dengan dia. Nikah ni pun ayah dia pun tak letak mahal lah mas kahwin. Contoh. Lepas tu lepas nikah tu berkat pula aku dengan dia. Tu doa. So lagi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, sekiranya aku nikah dengan dia ni urusan aku nikah dengan dia ni tak molek untuk agama aku. Kamu tahunya. Aku nikah dengan dia, takut lepas aku nikah nyebuat tak uya aku ngajar lah, nyebuat backing dia lah, contoh. Nyebuat buhi beli Shopee, siapa tak ada pitih aku lah. Mana tahu bini zaman lo ni. Nyebuat malah apa? Malah masuk lah. Kalau lah aku ni nikah dengan dia, agama aku kau tak molek, hidup aku kau tak molek, segala-galanya kau tak molek, nikah dengan dia, fasrifhu anni, tolong jauhkan aku daripada dia, wasrifni anhu, tolong jauhkan dia daripada aku, waqdur liyal khaira, mutakdih lain lah kat aku hak molek lagi, haitsu kana, lagu-lagu mana pun mutakdih kat aku hak molek kat aku, thumma ardini bih, kemudian memasukkan rasa redha dalam hatiku. Jadi kita nak tanya lah, sama-sama mikir, selama ni kita nak buat gapo-gapo, ada tak kita semaya 2 rakaat? Tanyalah hak sebelum ni. Sebelum ni lah, nak bini mula kau pakai tengok jadi selalu dah. Nak beli kau pakai jadi selalu dah. Padahal semaya 2 rakaat ya. Ustaz 2 rakaat tu niat kan? Allahu Akbar saja aku semaya sunat istikharah 2 rakaat tu niat kerana Allah Ta'ala. Nak baca gapo? Rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul huwallah. Lepas Fatihah. Sini. Sudah tu kat akak tangan. Ustaz tak ingat kau Arab. Hotel kau Melayu ya Allah. Kalau ikut ilmumu ni ya Allah, kalau anak aku ni sambung ngaji luar negara, molek lah untuk agama dia, biar mudah lah urusan dia. Kalau tak molek yang ngaji luar negara, molek ngaji dalam negeri, ya Allah, tak sah yang ngaji luar negara. Memudah dia supaya ngaji luar negeri, dalam negeri. Amin. Mudah. Kecek Melayu begitu, nak baca ni muka panjang tak? Lagu tu nak ayak. Soalannya biasa buat keduk. Biasa buat keduk. Ambo ingat ambo kecil-kecil. Ambo duduk belajar di Universiti Malaya, umur 18. Kecil besar lah. Waktu sakit, pergi doktor. Doktor kata, boleh. Nak cek nyakitnya, nak masuk kamera dalam kemaluan. Nak tengok, ada dok batu kau gapo kau. Nak masuk kamera, lepas tu kita tahu gapo dia nyakit. Kalau sanggup, tanda tangan. Kalau tak sanggup, klik mikir dulu. Pas telefon oyak. Yesus klik mikir dulu. Apa klik mikir. Oyak ke ayah? Ayah. Doktor nak buat gini. Lepas tu Rifki nak buat tak? Tahu. Ayah tak boleh jawab. Maya istikharah, tanya Tuhan. Ayah oyak. Maya istikharah 2 rakaat, tanya Tuhan. Kalau suruh molek, buat. Kalau suruh tak molek, tak buat. Engkau Tuhan belakang. Makna dia ajar kita maya istikharah yang dulu. Jadi tu caranya semaya istikharah. Nak buat gapa-gapa, istikharah. Jadi oleh kerana tu, kalau orang rajin istikharah,
Kata di Nabi SAW, mana di manistakhara. Tidak akan nadima, menyesal orang yang beristikharah. Wa ma khaba manistasyara. Dan juga tidak menyesal orang beristikharah dan tidak akan rugi orang hak bermesyuarat. Dia ada istikharah, istisyarah. Istikharah ni semaya 2 rakaat tanya Tuhan. Istisyarah ni jumpa orang alim, orang hak reti, tanya pandangan dia. Tu istisyarah. Jadi kita orang Islam ni kena 2. Kena minta pandangan orang reti, tu istisyarah, mesyuarat. Selagi kena minta tanya Tuhan, itu istikharah 2 rakaat. Wak gapo-gapo istikharah. Sebab hak Tuhan wak kita ni, kita kena doa semua. Kalau tidak istikharah pun kena doa semua. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dia ajar doa. Wa as'aluka, aku minta kepadamu ya Allah, an taj'ala kulla qada'in, untuk menjadikan segala ketentuan hak mutentu kakku khaira, semua molek belaka. Kena doa semua ni. Maknanya gapo hak Tuhan tentu kita semua molek belaka untuk kita. Walaupun pada ilmu kita rasa tak molek, tapi pada ilmu Tuhan itu yang terbaik. Jadi kena doa semua gitu. Baru ni apa jumpa dalam orang tulis doa. Bukan setakat doa gitu, tambah sikit lagi dia kata. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana wa li auladina khaira. Itu doa gitu, tambah sikit dia kata. Dia, ya Allah, aku minta tolong segala ketentuan hak mu nak tentu kat aku dan juga tentu ke anak-anak aku, semua kotak ketentuan tu molek belaka untuk aku dan anak aku. Hanya tambah pula anak aku. Kata comel ni. Pak kita pun tak tahu anak kita tu nak tentu lagu mana. Tapi hak ceraknya, bila kita doa lagu ni, harap-harapnya bila Tuhan tentu kita, dia tentu hak molek kita. Ikut ke apa? Ikut ilmu Tuhan, bukan ikut sangkaan kita. Situ kena faham juga. Ikut sangkaan kita gak. Kalau ikut sangkaan kita gak, moleknya kitanya kaya doa ko sesok. Kalau ikut sangkaan kita. Kita nak suruh kita ni molek Tuhan wi kaya doa ko molek Tuhan wi tak apa kaya. Ikut sangkaan kita, molek Tuhan we kaya kitanya. Tapi ke ilmu Tuhan, jangan we kaya kau ni. We dia jawab tak bagi masjid. Jadi Tuhan pun tentu hak molek kita. Jadi, tak berapa kaya mana. Tapi sesok pun dok. Ya dia molek. Dia kadang-kadang hak kita, hak Tuhan tentu kita tu, kita nampak molek setelah puluh-puluh tahun. Nak tentu kita. Lepas puluh-puluh tahun baru nampak padalah Tuhan tak buat gini kakku dulu deh. Ambo ingat waktu habis belajar. Bila habis belajar tu minta kerja lah dok. Waktu tu USIM, Universiti Sains Islam Malaysia nilai tu baru nak buka. Jadi dia minta pensyarah, minta jadi tutor ke apa. Ambo pergilah temu duga. Jadi 2 orang penemu duga tu, dua tu salah seorangnya lepas tu jadi menteri agama. Bila temu duga tu puas hati lah. Ambo pun puas hati, dia pun puas hati. Tapi last kali dia kata saya tak boleh ambil awak untuk jadi pekerja di sini. Sebab ikut CJ awak ni tak berapa nak sesuai dengan kerajaan waktu tu lah. Jawab betul. Kalau saya ambil awak demonstrasi kuat ni, dia kata. Jadi dari segi kemampuan, keupayaan memang awak boleh. Tapi sebab awak ni tak berapa nak molek mana, dia kata. Dari segi pemikiran lah. Pemikiran apa? Pemikiran politik lah mudah ayatnya. Tak molek, jadi saya tak saya ambil awak. Ya betul. Ambo pun sudah tu. Allah sedihnya. Tak boleh lah, tak boleh. Sedihnya dah. Lepas tu, mikir. Tak apalah. Akhirat nu jagalah. Aku nak dakwah. Dia tak ambil aku, ke apa? Hak tak sepatutnya. Bila? 20 tahun, 30 tahun lepas. Bila tu hat tertular ni molek so. Last kali klik duk kapung. Pada dah tu hat tak ambil aku jadi pensyarah denumbu.
Kalau Tuhan aku ambil aku jadi pensyarah dan cerak tak boleh klik kapung duk sana apa bila-bila. Saya kamu aku duk sore. Lepas tu lah ni, aku tak dakwa dah comel tu hewak kat aku. Tak saya dakwa lah. Apa? Setelah 25 tahun baru nampak hak tu hewak kita tu, hak tu paling comel. Rupanya kes tu saya tak ui aku jadi pensyarah di universiti tu. Kalau tak aku kena duduk sana, oh letih lah. Apa? Raya saja 15 jam nak boleh sapa. Allah ni tak ada 15 jam lah. Duk kapun ni dah. Yang nampak dah. Oh, rupanya tu hewak gitu. Lah ni pun duduk ngamuk. Oh, baru nampak. Jadi gapo tu hewak kita tak suruh dakwa lah. Kita pakai serah lah. Alhamdulillah lah. Hak tu hewak tu comel belaka. Tak usah nyesal lah. Hak tu hewak tu comel belaka. Apa? Sebab kita minta lagu tu semua. Kita minta dok suruh tu hewak comel kita. Jadi tu doa istikharah. Jadi lepas ni kalau kita serah tak ada, kita buntu nak tentu apa-apa keputusan, maka cara terbaik untuk tentu keputusan ialah semaya sunat istikharah. Ada seorang sahabat ambo di negeri Johor. Dia duduk di Kelantan. Lepas tu dia pindah ke Johor. Dia nego Johor. Pindah nego Johor ke apa semua tak berapa nak jadi. Tapi dia bagus duduk di masjid semua, tak berapa nak jadilah. Nego dia tak berapa berjaya mana. Lepas tu dia mari jumpa hamba. Ustaz, nak tanya ustaz deh. Kalau kita semaya istikharah dah, hati kita nyo berat lek ning. Nak buat hak ning. Tapi kita lawe hati kita berat hak ni, kita buat hak lain. Tak faham gini. Hamba ni nak mari Johor ni, hamba semaya istikharah dah. Maya istikharah lepas tu nampaknya molek kekal di Kelantan. Ikut hati hambanya. Orang tua duduk Kelantan. Tapi hamba gomo juga nak pergi juga. Gomo juga nak pergi juga. Hamba pergi juga Johor. Tinggal keputusan istikharah hamba tu. Lepas tu bila sampai Johor nampak tak berapa senang juga. Lambat nak beli senang. Betul tak hamba buat lagu tu? Dia tanya. Betul tak awak lagu tu? Kata tak betul lah. Moga awak sendiri minta tolong dengan Tuhan. Nak suruh Tuhan tentu. Tiba-tiba awak lawa. Sebab awak dah suruh molek ke Kadir Kelantan. Awak pergi juga. Lepas tu lah ni baru suruh. Tak kena ni. Lepas lagu mana nak klik Kelantan pula payah dah ustaz. Duk sini lama dah. Payah dah. Ginilah. Antai istikharah, antai istighfar banyak. Minta maaf dengan Tuhan. Lepas tu maya ajak banyak. Suruh Tuhan comel hidup anta. Sebab dulu anta Tuhan tertuduh patut duduk Kelantan anta gomo pergi Johor. Lepas tu mula nampak payah ni kan. Dan ni istighfar banyak supaya tobat banyak, maya ajak banyak, minta supaya Tuhan tertuhak molek pula duduk Johor ni. Bahawa dah aku pilih duduk Johor, tu molek. Lepas tu dia pun buatlah maya ajak, maya tobat gapo, minta maaf dengan Tuhan. Kecek molek dengan Tuhan duk. Pas lah ni duduk Johor nampak kau molek lah. Dan ni ya. Jadi mula-mula tu dia rasa dia bersalah kerana dia lawa ketentuan Tuhan hak dalam hati dia tu sera molek kekal di Kelantan. Dalam hati dia tu tapi dia lawa juga. Jadi setakat ni kalau kita ada apa nama kemuskilan, semaya sunat 2 rakaat. Senang payah? Senang 2 rakaat ni. Doa ni baca sorak tak apa, tekok Melayu pun tak apa. Gapo-gapo pun hak terlibat. Dengan apa dengan diri kita, nak buat keputusan, itulah caranya. Semaya sunat istikharah. Senang tak? Jadi boleh buatlah acak sikit pas ni. Nak beli mesin basuh ko, mesin basuh penuh tu, bini royak. Lepas tu nak beli gapo? Panasonic ke, Toshiba ke, Daikin ke. Tak tahu tu. Ambil ais maya, Allahu Akbar 2 rakaat. Sudah 2 rakaat tu pergi kedai tengok-tengok. Kena Panasonic ni. Beli Panasonic. Beres lah. 2 rakaat dah. Lepas tu kat tok punuh-punuh. Jadi weh. Allah guna apa tahu tu mesin basuh ni. 15 tahun tak punuh-punuh lagi. Ya tu. Jadi tu. Jadilah istikharah itu tu. Baik. Habis tajuk istikharah, masuk tajuk baru. Tajuk apa? Bacaan waktu pagi dan sore. Apa dia? Bacaan lepas daripada subuh dengan lepas daripada asar. Dia ada zikir khusus.
Hak Nabi ajar. Dia semaya sunat ba'diyah ni tu apa semaya sunat ba'diyah ni lepas Zuhur ada, lepas Maghrib ada, lepas Isya ada. Lepas subuh tak ada, lepas asar tak ada. Bapa lepas subuh tak ada, lepas asar tak ada. Solat sunat ba'diyah ni. Tak usah jadi warok lah nak semaya sunat ba'diyah asar tak ada deh. Tak usah jadi warok lah nak semaya sunat subuh. Nak semaya sunat ba'diyah subuh tak ada. Tapi kalau qada boleh. Sebab tu jangan pelik. Kalau ada orang suruh semaya fardu subuh, tiba-tiba dia pergi belakang, Allahu Akbar 2 rakaat. Kita kata, orang ni tak sekolah kau. Dia semaya sunat ba'diyah subuh. Lepas, dia semaya sunat ba'diyah subuh. Tak, dia tidak semaya sunat ba'diyah subuh tu. Dia semaya qada sunat subuh. Boleh? Boleh. Sebab semaya sunat subuh ni pahala yang sadaqah. Bila semaya sadaqah, sahabat zaman dulu, Nabi semaya subuh. Sudah habis semaya subuh, sahabat mari waktu Nabi semaya dah. Sudah semaya subuh sekali dengan Nabi SAW, sahabat pun semaya 2 rakaat. Sudah semaya, Nabi panggil, mari sini. Sahabat panggil, semaya gapo? Dia kata, saya semaya sunat subuh. Sebab saya mari-mari Rasulullah semaya dah. Jadi saya suruh rugilah tak semaya sunat subuh tu. Rasulullah pun senyap. Maka ulama kata boleh semaya sunat subuh bagi orang-orang yang terlepas semaya sunat subuh, qada lepas subuh walaupun waktu tu pada hakikatnya haram semaya. Jadi jangan pelik lah kalau orang buat gitu tu. Sebab tu kalau orang ngaji ni tak ada masalah. So sekarang lagi nak sebut ni. Apa kita buat ni? Kena sebut lah ni. Amo mari semaya Jumaat baru ni dok. Nak royak bui. Kalau kita mari semaya Jumaat, orang tengah bel yang pertama dengar ni. Orang bel pertama. Maka sunat bagi kita semaya sunat tu. Selepas bel. Ingat. Mana kita jawab bel sudah lagi. Bel pertama. Mana kita masuk tu, Tok Bila duk bel. Tak usah semaya lagi. Jawab bel sudah. Sudah jawab bel, kita pun Allahu Akbar. Semaya sunat. Gapa? Kau beliah Jumaat kau. Semaya sunat tahiyat masjid kau ikut tu apa lah. Tak apalah. Kalau nak semaya sunat tahiyat masjid pun tak apa. Kalau nak niat gitu. Nak niat dua-dua pun tak apa. Tak ada masalah. Baik. Tapi kalau mari orang bel kedua. Ingat, orang bel kedua. Bila bel kedua, masuk-masuk, Tok Bila duk bel. Maka akak takbir mayah lalu, jangan tunggu habis. Jangan tunggu habis bel. Apa? Sebab lepas bel kedua, Tok Imam akan baca khutbah. Jadi khutbah tu wajib. Jadi jangan rugi masa nak apa? Nak jawab bel. Waktu tu pakai Allahu Akbar. Siap selalu. Jadi sudah Tok Imam, sudah Tok Bila bel, kita pun sudah maya sunat. Lepas tu dengarlah khutbah. Sebab awak mari baru ni hangpa tengok. Pakai duk tunggu semaya sunat selepas bel. Jadi ingat ni, kalau bel tu bel pertama, tunggu siap bel. Sebab lepas bel pertama, Tok Imam tak baca tebah lagi. Tapi kalau mari teka bel kedua, akak takbir selalu. Jangan tunggu. Sebab kalau tunggu, lepas bel tu, kita semaya tengah Tok Bila Tok Imam khutbah. Lepas tu kalau mari lewat, boleh juga semaya sunat. Teka Tok Imam khutbah dah. Tapi maya pendek-pendek sudah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu dah. Jangan duk warok. Wajah tu lah, habis wajah tu Fatihah lah, habis Fatihah Yasin lah rakaat pertama. Contoh lah. Jadi suruh renge. Kena faham situ. Jadi bila orang mari baru ni tanya tengok. Tok Bila duk bel, dia duk tunggu. Ada dok dia tengoklah. Oh gitu. Tak mari. Ni masalah. Tak mari. Ni masalah bila tak mari kan? Tak jadi, tak capai. Tapi tolong royak lah kalau tuan puan tengok pas ni. Dah.
Tolong royak. Ini berdasarkan fatwa dalam kitab, dalam apa? Aplikasi Al-Inarah oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Orang tanya dia, dah lah. Teka orang belnya molek mayah lalu kau, dia pun jawab. Kalau bel pertama, tunggu siap bel. Kalau bel kedua, kena mayah lalu. Baik. Ada dari Al-Inarah. Baik. Jadi nak ayat ke apa? Nak ayat lepas. Tu selengah sikit. Nak ayat lepas subuh dengan lepas asar ni tak ada semaya sebab waktu tu waktu khusus untuk kita berzikir. Allah Ta'ala sebut, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Mu kena bertasbih kepada Allah Ta'ala sebelum naik tari dan sebelum terbenam matahari. Sebelum naik tari itu bila? Lepas subuh. Sebelum terbenam matahari itu bila? Lepas asar. Jadi tak ada nak sembahyang sunat. Lepas tu suruh kita berzikir. Nak berzikir dengan zikir gapo? Nabi ajar banyak zikir-zikir hak diajar oleh Nabi. Yang pertama baca ayat kursi. Yang masuk juga baca ayat kursi ni. Mana lepas subuh hak kita baca lepas maya tu, lepas maya habis doa siap belaka tu, kita pun baca pula ayat kursi. Hak ni hak gapo? Hak baca selepas daripada subuh, selepas daripada sebelum daripada terbit matahari. Dia panggil zikir pagi. Baik, baca ayat kursi nombor 1. Lepas baca ayat kursi, baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca pula. Ustaz, tidak lepas subuh tadi baca dah. Hak tu lepas maya tu cerita lain. So, lepas maya. Hak ni pula, hak ni zikir pagi, lain pula. Lain pula. Baik. Lepas 3 kul, tengok muka surat. Tu muka surat 54. Pertama tadi ayat kursi. Lepas tu 3 kul. Lepas 3 kul, asbahna, muka surat 54. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnar wa min 'adzabin fil qabr. Ni kalau pagi lepas subuh. Kalau petang, kalau petang dia tak tulis kita. Kalau petang dia kena baca amsayna wa amsal mulku lillah amsayna. Walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah. Hadzal yaum tu jadi hadhihi lailah. Wa khaira ma ba'daha. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Itu ada tukar-tukar. Kena tukar-tukar lah. Sebab pagi asbahna. Kalau petang amsayna. Baik. Tengok makna dia. Kita kecek dengan Allah Ta'ala. Asbahna, kami telah masuk pada waktu pagi ni. Kami hidup waktu pagi ni dengan izin Allah Ta'ala. Wa asbahal mulku lillah. Dan pagi ni juga segala kerajaan adalah milik Allah Ta'ala. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tak ada Tuhan melainkan Allah yang satu, tak ada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Allah Ta'ala kerajaan. Walahul hamdu, bagi Allah Ta'ala segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala lah maha berkuasa atas segala sesuatu. Tu puji. Puji Allah. Lepas puji minta. Gapo minta? Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Ya Allah, aku minta ngemung segala kebaikan hok ada pada hari ini. Gapo-gapo hok molek, gapo-gapo hok apa hok baik-baik. Aku minta mu ikat aku belako bagai-bagai baik tu. Aku nak belako hok baik-baik tu. Wa khaira ma ba'daha, dan juga kebaikan wa khaira ma ba'dah, dan kebaikan hok ada selepas hari ini.
Apa-apa kebaikan yang ada pada hari ini aku nak belaka, dan apa-apa kebaikan yang ada lepas pada hari ini pun aku nak belaka. Kalau orang belanja kita pagi-pagi ni kebaikan tak? Kebaikan, insya-Allah ada orang belanja lah. Kalau kita belanja orang hari tu kebaikan tak? Kebaikan juga. InsyaAllah lah. Dua-dua. Kalau kita tak belanja orang belanja kita gitu. InsyaAllah. InsyaAllah. Makna apa? Makna kita minta kebaikan. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum, dan aku mohon kau lindung aku daripada segala jenis benda-benda buruk pada hari ini. Wa syarri ma ba'dah, dan pada buruk berlaku lepas pada hari ini. Gapo benda-benda buruk aku tak saya berlaku. Takutnya naik motor jatuh lepas parit. Molek? Tak molek. Tak molek, maka harap-harap aja Tuhan tak buat lah. Dengan berkat kita baca doa ni. Lagi. Rabbi a'udzu bika minal kasal. Ya Allah, aku minta mu lindung aku daripada malah. Ni kena. Ni. Molek benar baca doa ni. Pagi hari lagi, ya Allah. Mu jangan buat aku malah hari ni, ya Allah. Kalau budak-budak ngaji molek benar ni, supaya yang ngaji rajin. Kalau orang tua pun serupa lepas subuh tu suruh nak tidur, malah lah weh. Jadi malah gitu, jadi tak ada angin malah tu. Baca doa ni, insya-Allah jadi rajin. Jadi rajin. Baik. So lagi, wasu'il kibar. Dan buruk umur tua. Buruk umur tua ni maksud apa? Maksud dia antaranya nyanyuk. Buruk umur tua tu. Nyanyuk kan, kita tak usah nyanyuk kan? Ya Allah, mujauhkanlah aku daripada malah, mujauhkanlah aku daripada nyanyuk dan buruk umur tua. Buruk umur tua ni, tua pun kau berat kau, tua dah. Tak mari masjid kau. Tu buruk umur tua. Na'udzubillah min zalik. Jadi minta Allah Ta'ala jauh belakang. Baik. Rabbi a'udzu bika min azabin finnar. Aku minta ya Allah, mulindung aku daripada azab di neraka, wa azabin fil qabr, dan azab dalam kubur. Jadi pagi hari lagi. Ni kita baca bila ni? Tak makan pagi lagi. Tak sarapan lagi. Sudah maya subuh siap belaka, contoh kalau popok kita lah. Kalau popok kita sudah zikir subuh tu tak? Sudah zikir subuh tu, pakat baca Yasin belaka, comel. Ustaz, baca Yasin tu mari mana? Siapa dia ajar? Ada hadis mursal daripada Atta' bin Abi Rabah. Atta' bin Abi Rabah royak, aku pernah sapa kat aku cerita Rasulullah bersabda, man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuh. Siapa-siapa baca subuh siapa-siapa baca Yasin di awal pagi, qudiyat, ditunaikan, hawaijuh, segala hajat-hajat dia. Jadi siapa baca Yasin pada waktu pagi tu, insya-Allah hajat dia hari tu Tuhan mudah. Kita di masjid kita sudah zikir semaya selesai. Lepas tu sudah Yasin selesai. Selesai dua ni, kita pun ambil buku ni baca pun habis dulu ayat kursi, kul huwallahu ahad, tiga kul tu. Lepas tu baca doa pagi ni. Ni antara doa pagi ni. Tak sarapan lagi tu. Minta ya Allah, jangan hari ni aku malah, jangan teka tua aku nyanyuk. Segala kebaikan hari ni aku nak belaka, segala keburukan hari ni aku tak usah belaka. Minta Allah Ta'ala. Ni baru dua. Dua zikir. Tadi ayat kursi. Lepas tu 3 kul. Lepas tu asbahna. Lepas tu apa lagi? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, pagi ni aku minta rahmat pertolonganmu pada pagi ni. Petang kare pun aku dengan rahmat pertolonganmu juga. Hidup aku pun semua dengan rahmat pertolonganmu juga. Mati aku pun semua dengan rahmat pertolonganmu juga. Ngesuk kali aku kelik kemung juga. Banyak gitu dengan Allah Ta'ala. Lepas tu sambung pula 2 minggu akan datang. Gapo lagi nak baca. Jadi kalau orang boleh, sebenarnya ada ni buku kecil buku. Boleh tak dalam poket. Yasin tu. Sudah baca Yasin, ambil doa ni baca. Ada juga di zikir pagi petang. Ada juga di
apa? Di Jabal Awal. Pergi cari buku zikir pagi petang. Hisnul Muslim, zikir pagi petang. Boleh ada. Jadi sudah maya subuh tu kak, baca Yasin, sudah baca Yasin tu kak, ambil lebih kurang 15 minit perhabis doa ni. Icing doa ni kak, gilah cari roti canai pun tak apa dah lah. Cari nasi lemak ke roti canai ke, siap dah kita baca doa-doa ni. Gapo kelebihan doa-doa semua-semua kita baca ni ada disebut dalam hadis Nabi. Lepas tu, mari 2 minggu lagi hamba royak insya-Allah gapo dia kelebihan Nabi sebut. Gapo kelebihan Nabi sebut ada. Antaranya doa yang hak nombor 79 ni, siapa baca tiap pagi doa ni, kalau dia mati hari tu, insya-Allah di ahli syurga. Hak nombor 79 ni. Kalau baca pula petang, kalau mati malam tu, insya-Allah ahli syurga. Bukan hamba royak ni, Nabi royak. Dalam hadis riwayat Syaddad bin Aus daripada kitab Bukhari. Hak tu kita sambung 2 minggu lagi insya-Allah. InsyaAllah sekadar tu sajalah. Mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.